Okeylah saudara, kita lanjut video saya ni, iaitu nak cat bot saya, kerana bot saya lah siap pakai apa segala macam. Ini lagi tengah les cat merahnya ya saudara ya, dengan pak tukang ya. Pak tukang lagi les untuk cat merah ya. Ini semuanya dah okey, tinggal kita cat merah dan juga kelak cat ni. Cat ni lain ni, tak usah merah, bahaya. Macam mana menurut Ika bot saya ni? Mantap ke atau macam mana? Tapi pokoknya amoy. Ini kelak kita cat juga ya. Tu cat hitam Mahadi. Kelak kita cat warna putih ya. Itu nama dia biar jelas betul. Hari ni tengah ngecat semuanya, luar dalam. Dan ini kelak kita kasih lantai ya. Pak tukang jugalah. Dan tukang buat lantai-lantai buat saya nanti ni. Dan dalam belakang, nampakkan dari belakang. Mantap kan? Ni sudut titik dia saudara, panjang ni. Ni lagi lah 42. Petik benang garis untuk batas merah dia dah selesai. Tinggal yang sebelah sini je saudara ya. Ni bawah ni apa? Ni bang P kita lagi buat cedok-cedok, buat untuk aduk-aduk itu ya. Minyak cat. Cat warna merah je saudara ya. Cat merek mariner. Itu cat dia saudara. Petik benang sebelah sini dah selesai ya. Ni garis dia ada ni. Ni ada nampak garis tu. Tu. Berarti belakang dia kita kasih lancip je saudara ya, warna merah dia ya. Ini lanjut lagi yang sebelah lagi saudara. Biar pak tukang setelkan semua dulu. Nanti saya ni dengan bang P ni tengah ngekot je lah ya. Lepas tu aman lah. Tinggal proses mengecat je ya. Okeylah saudara, jadi petik benang untuk cat dia pun dah selesai. Lanjut lagi iaitu kita ngecat hari ni ya saudara ya. Ini adalah cat pernis merek Kanguru ya. Dan juga boyo nomor dia 600 saudara. Jadi boyo dengan pernis ni langsung dicampurkan saudara ya. Boyo sama pernis ni jadi langsung dicampurkan, diaduk sampailah merata saudara. Tidak panjang cerita, langsung je saya pun ngecat lah sini bahagian depan ya saudara ya. Itu adalah kumis yang saya cat. Dan bahagian cat dalam iaitu Bang Ahmad tukang lah ya saudara ya. Ukir bahagian Pak Hitam Mahadi ni catnya warna putih. Dan juga Bang Per kita ya saudara ya, orang Lundang lah, bantukan saya ngecat bot baru saya ni saudara ya. Cat punya cat memang molek ya. Kalau memang tak dicat lain aku kusam je kan. Jadi kita harus cat bot yang baru ni saudara supaya lebih belinyang dan bisa berkaca ya. Biar jelas nampak muka. Jangan macam-macam. Sudah separuh perjalanan kami ngecat ni saudara. Tinggal sikit lagi lah ya. Bukan sikit tapi banyak lagi ni. Cuba tengok Bang Per bahagian dalam ngecat warna biru ni saudara ya. Kalau masalah ngecat ni paling suka dia ya. Belesak-lesak kaki dia berkubang. Aku ni lah pengecat tu. Aku ni lah yang ngecat dia tadi. Jangan macam-macam. Bahagian dalam pernis pun belum saya cat lagi. Tadi tu bahagian luar ni saudara dah selesai, dah belinyang. Bahagian bawah cat merah ni saudara, itu bahagian Bang Ahmad lah ya saudara ya. Kerana dia tu tangan dia memang pelurus dan juga rapi memang tukang ni saudara ya. Inilah tukang yang namanya Bang Ahmad Lundang saudara ya. Pecik betul-betul bang. Jangan sampai benyok-benyok serong-serong. Jangan macam-macam. Bang Ahmad pun masih lanjut cat merah bahagian bawah tu saudara. Bahagian atas tadi dah kami cat pernis campur boyo yang 600 ya saudara ya. Ini lah boyo campur pernis. Berlinyang kan saudara? Berlinyang. Ya. Cuba kat tengok. Macam tak nak tidur dekat rumah ya. Kalau saya lah yang punya bot ni, macam tak nak tidur dekat rumah, nak tidur dekat bot ya. Sayang tengok belinyam macam ni boleh berkaca. Mulailah Hitam bercampur besar bual. Jangan macam-macam dah. Jadi inilah cat yang kami ngecat dari tadi, dari pagi sampailah ke petang. Dan kami pun akan lanjut sampai ke malam saudara. Bahagian cat merah belakang dah selesai. Cat bahagian atas iaitu pernis dan juga boyo tadi yang kami sapu itu pun dah selesai juga. Tinggal bahagian dalam je lah ya saudara ya. Cuba kat tengok macam mana buat saya ni. Okey ke tak? Okey kan? Jadi singkat cerita, bahagian depan tu dah saya cat, bahagian dalam pun dah saya cat dia saudara ya.
dari pagi sampailah ke petang. Rasa tu jemu je tapi semangat tetap. Kerana bot baru saya kalau tengok bot saya ni macam mana macam nak tidur dekat bot. Betul lah. Betul. Nah, jadi dah malam, saya tak sempat buat video, lagipun nak fokus ngecat. Jadi pengecatan merah bahagian bawah sekali pun dah selesai jugalah ya saudara ya. Cuma bahagian atas ni tak cukup. Tak cukup cat ya saudara ya. Jadi besok saya akan pergi ke Pancur beli cat pula lagi saudara. Tanggung ya. Tanggung sikit lagi. Tapi tak apa. Besok kita akan beli dan kita selesaikan barang tu ya. Jadi tinggal bahagian depan, belakang tu. Dan yang belakang tu saudara. Sampai yang di bawah tu pun. Itu belum dicat kerana tak cukup cat. Besok kita akan lanjut saudara ya. Nah, jadi inilah hasil yang kami cat tu saudara. Jadi singkat cerita je lah saudara. Pengecatan pun kami pun dah selesai. Saya pun lah macam mana belah kepenat sangat. Jadi buat yang seringkah-ringkah je buat video ni. Jadi inilah hasil kami 1 hari setengah lah ya. Anggap aja lah gitu ya. Macam mana menurut Ika hasil yang kami cat bertiga ni saudara. Macam mana? Belinyang kan? Memang belinyang. Tukang bukan sebarang tukang. Tukang ini adalah orang Lundang saudara ya. Iaitu Bang Ahmad. Kalau Bang Ahmad ni memang kata orang tu nak sabar. Dia pun khabar nak sabar juga ya. Tapi hasil dia macam mana? Puas kan? Kalau macam gini memang tak sayang dengan duit kita ngeluar. Hasil dia memuaskan saudara ya. Saya memang kata orang tu lambat dia. Dari kemarin nunggu tapi sekali dapat. Cuba tengok. Hasil dia memuaskan saudara. Sumpah saya puas betul. Ya memang lawa-lawa ni. Macam anak gadis. Kalau tengok macam aduh. Macam mana macam dah lah nak bercakap lagi saudara ya. Bahagian depan, belakang apa segala macam. Perapat dia. Okey semua lah rapi semuanya saudara ya. Tinggal kita terjunkan ke air je saudara ya. Macam tak sabar lagi ni. Tengok semuanya dah okey. Dah okey lah semua ni. Tak ada lagi lah ya. Cat dia pun dah habis jugalah. Tinggal sikit lagi tu bahagian yang sebelah kanan tu. Itu ada.